Berani pula kau keluar malam, dapat pula kau keluar malam Kemon lah, laki mah. kita lelaki tu. Kita lelaki. Betul. Kita mana boleh takut isteri Ya, kan? apa alasan pula kau keluar rumah ni? Lagi urut. Urut itu alasan kau? Baik. Mantap. Kau respect lu, bro. Kau respect. Mami ya. Oh, dekat Republic DNC? Oh, ni kerja kau ni, Pak. Tunggu jap. Alamak. Sampai pula. Masak. Yang ini aku tak campur. Aku tengah bakar sate pun aku boleh simpan. Kan? Sekejap ada bunyi kan panggilan. Hello, Mak. Ya? Aku settle nanti. Ya Allah, Mak. Okey, Mak. Macam ni. Bye-bye. Awak apa kat sini? Buat apa? Ha. Nak minum lah. Kenapa? Awak kata awak pergi urut. Ya, saya pergi urut. Urut Mael. Mael? Mael. Mana Mael? Kat situ, tengah bakar sate tu. Kalau awak tipu, awak tengok siap Tak. Nasihat awak. Tak ada tipu. Kau feeling Sedap air dia. Mesti sedap air dia kan. Ni lah. Saya nak balik lah. Awal ni balik. Awal ni balik? Ha. Yelah kan saya baru balik kerja. Saya belum mandi apa ni. Saya dah balik nak mandi. Sekejap. Kalau macam tu kan, saya nak ikut balik mandi. Nak mandi, ikut juga. Dia kata awak ada urut. Tak Urut apa. Mael. Mandi utama. Yang urut tu kendian. Macam tu pula. Ayolah, nanti saya nak mandi kau awak. Awak nak mandi saya buat apa? Saya boleh mandi sendiri. Awak pergi urut Mael tu. Tak apa, nanti saya pergi tu Mael. Tak kisah. Yang penting mandi. Tak payah. Dah saya nak balik. Kan pahala. Okey Mael, terus terang kamu cakap, kawan gerak dulu Apa-apa Roger Lah. Apa kata tadi tak takut bini? Puing. Ini balik mandi apa nak buat tak tahu ni. Apa pun tak boleh. Aduh.